Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nik Azman bin Abdul Rahman. Kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saudara Amir Ashraf bin Azman, saya Ija Syafinas binti Muhadai, saudari Nur Hana binti Jamaluddin dan saudari Wan Nur Syamila bin Wan Rahim. Untuk tajuk komunikasi perundingan di bawah kod SCCA J3123, kumpulan kami akan menerangkan mengenai tajuk seperti tindakan awal dalam proses perundingan. Seterusnya adalah halangan-halangan serta strategi komunikasi dalam perundingan. Kami juga akan menerangkan mengenai strategi komunikasi perundingan dan pesan kepada komunikasi perundingan. Selain itu, kumpulan kami juga akan menerangkan mengenai isu kepercayaan dan juga etika, cara mengatasi cabaran dalam perundingan, dan akhir sekali adalah kesimpulan untuk tajuk yang ditugaskan dalam komunikasi perundingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamira bersama dengan 3 lagi ahli kumpulan saya akan membentangkan komunikasi perundingan pada hari ini. Sebagai pengenalan, saya akan membentangkan topik yang sangat penting dalam konteks hubungan antarabangsa, iaitu komunikasi perundingan. Perundingan ni melibatkan hubungan antarabangsa negara, merupakan satu proses yang sangat penting, sangat kritikal dalam kita menjaga kepentingan politik, ekonomi dan juga keselamatan negara. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan bebas, kerjasama serantau dan juga rundingan keselamatan semuanya melibatkan perundingan yang kompleks. Dalam proses ni, komunikasi yang berkesan ni menjadi tunjang utama. Tanpa komunikasi yang jelas, tepat dan juga meyakinkan, mesej yang ingin kita sampaikan boleh disalah tafsir, menyebabkan salah faham, bahkan kegagalan dalam mencapai satu persetujuan dan hala tuju yang sama. Lebih penting lagi, rundingan ni bukan hanya tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang kita untuk mencari titik persamaan yang saling menguntungkan. Oleh itu, wakil negara, wakil Malaysia dalam rundingan ni perlu bersedia dengan ilmu dan juga maklumat dan mempunyai strategi komunikasi yang kukuhlah dan mantap untuk bertindak secara beretika. Ini bukan sahaja mencerminkan imej negara, malah menentukan hasil jangka panjang yang mungkin melibatkan generasi kita yang akan datang. Yang seterusnya ialah apa tindakan yang perlu diambil sebagai seorang yang mewakili negara Malaysia. Antaranya ialah kajian isu dan juga latar belakang negara yang terlibat, fahami dasar, polisi dan perjanjian terdahulu, kenal pasti cabaran dan juga peluang rundingan. Yang keempat ialah prinsip integriti. Saya pergi satu persatu. Khususnya di peringkat antarabangsa ni, terdapat beberapa tindakan awal yang sangat penting bagi wakil Malaysia. Yang pertama tadi, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap isu dan juga latar belakang negara yang terlibat. Sebagai contoh, jika rundingan tu melibatkan isu perdagangan dengan China, jadi kita perlu tahu keadaan ekonomi semasa negara itu, hubungan diplomatik semasa serta keutamaan mereka dalam sektor perdagangan. Maksudnya kita kena ambil cakna isu semasa, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa syarat-syarat yang boleh kita buat. Yang kedua pula ialah wakil perlu menguasai dasar, polisi dan juga perjanjian terdahulu yang berkaitan. Contoh dia, jika rundingan tu berkaitan dengan tenaga yang boleh diperbaharui, wakil tu perlulah faham dasar negara tersebut, negara yang berkaitan, serta perjanjian ASEAN yang telah ditandatangani. Ini penting agar kita ni tak buat sesuatu yang melanggar batas-batas dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Jadi penting untuk kita kaji dahulu dasar-dasar dan juga polisi untuk sebuah negara tu. Yang ketiga, perlu dikenal pasti cabaran dan juga peluang rundingan. Sebagai contoh, cabaran tu mungkin datang daripada perbezaan budaya ataupun sistem undang-undang.
Manakala peluang boleh datang daripada insentif ekonomi ataupun akses pasaran yang lebih luas. Yang terakhir tadi, prinsip integriti. Semua persediaan ni mestilah berlandaskan prinsip integriti. Sebagai contoh, wakil negara ni tak boleh berikan maklumat palsu, berkompromi dengan rasuah ataupun ambil kesempatan untuk kepentingan peribadi dan juga kepentingan negara sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ashrafil Azman, penyambung bateri 2902 akan menerangkan bahagian saya dalam tugasan ini adalah halangan strategi komunikasi perundingan. Terdapat dua faktor-faktor yang saya akan terangkan, iaitu pertama adalah perbezaan bahasa. Bahasa adalah mencerminkan sesuatu budaya di setiap negara. Ia adalah bentuk ungkapan dan cara penyebaran budaya daripada individu-individu daripada pelbagai budaya yang berbeza berkomunikasi antara satu sama lain, dan perbezaan komunikasi secara lisan akan mempengaruhi bagaimana cara mereka menghantar dan menerima mesej. Perbezaan budaya daripada segi pemahaman bahasa mungkin individu mempunyai aksen yang sukar difahami. Terdapat perbezaan dalam intonasi, pemilihan kosakata dan struktur tata bahasa boleh menyebabkan maklumat disampaikan dengan tidak tepat. Kekurangan terhadap bahasa dalam istilah teknikal dan atau fasrah khusus dalam konteks perundingan mungkin terhad. Aplikasi tersebut akan menjejaskan individu yang kurang kemahiran terhadap bahasa asing dan akan menjejaskan komunikasi perundingan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah perbezaan daripada dimensi budaya. Konsep budaya yang luas telah diperkembangkan dan dianggap sebagai elemen yang mempengaruhi sikap, nilai, gaya dan tingkah laku individu maupun kelompok. Terdapat dua jenis elemen budaya, iaitu konsep individualisme dan kolektivisme. Sifat individualisme adalah bersifat terhadap kepercayaan kepada masyarakat, kepada kepercayaan bahawa individu adalah makhluk yang terpisah dengan perbezaan pribadi dan menjadikan unik daripada kumpulan mereka. Proses-konsep ini adalah keinginan dalaman termasuk maklumat, nilai, keperluan keutamaan, hak dan identiti. Sifat kolektivisme adalah budaya mempraktikkan masyarakat yang saling berkaitan dalam satu kumpulan. Sifat budaya ini adalah menentukan nilai, tingkah laku, keperluan, norma dan identiti seseorang. Ia kerana sifat tersebut adalah lebih cenderung untuk mengenal pasti dalam satu kumpulan. Oleh itu, komunikasi dalam perundingan akan menjadi sukar apabila tidak dapatkan kefahaman, apabila terdapat perbezaan dalam sifat budaya antara individualisme dan kolektivisme oleh kedua-dua perundingan tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai strategi komunikasi perundingan. Perundingan antarabangsa merupakan proses penting dalam menjalinkan kerjasama rentas sepadan di antara individu, organisasi atau negara. Dalam dunia globalisasi masa kini, komunikasi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sebuah perundingan. Perbezaan budaya, bahasa, nilai, etika sering menjadi cabaran utama dan boleh menjejaskan keberkesanan rundingan jika tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang berkesan. Sekarang ni saya akan membincangkan strategi komunikasi utama yang digunakan dalam perundingan antarabangsa. Yang pertama adalah pemahaman perbezaan budaya. Antara cabaran terbesar dalam perundingan antarabangsa ialah perbezaan budaya. Budaya menentukan cara individu berkomunikasi, cara mereka menyampaikan mesej serta bagaimana mereka mentafsir maklumat yang diterima. Strategi komunikasi yang penting dalam konteks ini ialah kepekaan budaya. Sebagai contoh, dalam perundingan antara agensi kerajaan Malaysia dengan wakil kerajaan dari Jepun, pihak Malaysia harus memahami budaya Jepun yang menekankan budaya hormat menghormati, kesopanan, keinginan untuk berkata tidak secara terus terang. Dalam situasi ini, komunikasi secara tidak langsung dan penggunaan bahasa tubuh perlu diperhatikan. Dengan kegagalan untuk memahami dogma budaya ini boleh menyebabkan mesej disalah tafsir sekaligus menjejaskan hasil rundingan. Seterusnya adalah penggunaan bahasa yang jelas. Bahasa sering menjadi pahala utama dalam rundingan antarabangsa.
Oleh itu, strategi komunikasi yang penting ialah menggunakan bahasa yang jelas, natural dan mudah dipahami. Kebanyakan proses rundingan akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Namun, runding harus mengelakkan daripada menggunakan bahasa Inggeris secara dialek yang sukar untuk dipahami oleh pihak lawan. Yang ketiga adalah penyesuaian gaya komunikasi. Perunding perlu menyesuaikan gaya komunikasi mereka mengikut budaya dan latar belakang pihak lawan. Dalam budaya barat, gaya komunikasi mereka adalah lebih pada terus terang dan terbuka secara adalah perkara biasa bagi mereka. Manakala bagi budaya Asia, pendekatan yang lebih berhati-hati dan tidak konfrontatif lebih diterima. Sebagai contoh, wakil daripada kerajaan Amerika Syarikat mungkin berkomunikasi secara langsung semasa rundingan, manakala wakil dari Asia lebih selesa menggunakan pendekatan yang perlahan dan diplomatik. Menyesuaikan gaya komunikasi mengikut audiens membantu membina hubungan baik dan memudahkan rundingan. Dan akhir sekali adalah penggunaan teknologi komunikasi antarabangsa. Dalam era digital, perundingan antarabangsa sering dilakukan secara maya melalui persidangan video atau platform digital. Oleh itu, dengan penggunaan teknologi komunikasi menjadi salah satu strategi penting dalam proses komunikasi rundingan. Penyediaan bahan visual seperti slide, grafik dan video yang menarik dapat membantu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan, terutamanya apabila terdapat kekangan bahasa. Contoh, syarikat daripada Malaysia ini mempromosikan pakej yang terdapat di Malaysia ke pasaran Eropah. Boleh menggunakan pembantangan video interaktif dengan tari kata dan imej menarik untuk memudahkan pemahaman dan menarik minat. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kesan komunikasi rundingan. Kejayaan rundingan sangat bergantung kepada keberkesanan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi juga bukan sahaja menjadi media penyampaian maklumat, malah ia berperanan besar dalam membina persefahaman, kejayaan dan hubungan jangka panjang. Apa yang dikatakan dalam meningkatkan persefahaman budaya. Komunikasi yang berkesan dalam rundingan antarabangsa dapat meningkatkan persefahaman antara pihak yang berasal dari latar belakang yang berbeza. Melalui komunikasi yang sensitif kepada budaya, pihak-pihak terlibat dapat memahami norma, nilai dan keutamaan satu sama lain. Ini dapat mengelakkan konflik budaya serta memudahkan proses penyampaian dalam. Yang kedua adalah membina kepercayaan dan hubungan diplomatik. Komunikasi yang telus dan konsisten mampu membina kepercayaan antara negara atau organisasi. Dalam rundingan antarabangsa, kepercayaan adalah asas kepada kerjasama jangka masa panjang. Komunikasi yang jujur, profesional dan terbuka akan mencerminkan komitmen dan integriti sekaligus ia akan mengukuhkan hubungan diplomatik perniagaan. Contoh ketika rundingan antara ASEAN dan China dalam bidang pelancongan. Komunikasi terbuka mengenai matlamat bersama seperti meningkatkan pelancongan intra-Asia membolehkan pihak-pihak mencapai kata sepakat untuk mewujudkan promosi pelancongan serantau. Yang ketiga adalah mengurangkan risiko salah faham. Apa yang dikatakan dengan risiko salah faham ialah salah faham sering berlaku dalam rundingan antarabangsa akibat perbezaan bahasa, tafsiran, mesej dan norma komunikasi. Komunikasi yang berstruktur dan jelas dapat membantu mengurangkan risiko ini. Penggunaan guru bahasa yang profesional
bahan bertulis demi bahasa serta pengesahan semula mesej dapat memastikan semua pihak memahami maklumat yang disampaikan dengan betul. Sebaliknya, jika komunikasi tidak jelas, ia boleh menimbulkan kekeliruan. Sebagai contoh, rundingan antara syarikat tempatan dengan rakan kongsi dari Eropah boleh gagal sekiranya terma bayaran dan keperluan undang-undang tidak dijelaskan dengan terperinci dan sukar dipahami oleh semua pihak. Akhir sekali adalah kesan daripada komunikasi rundingan ini juga akan menyumbang kepada keputusan yang lebih inklusif. Komunikasi dua hala yang berkesan membolehkan semua pihak menyuarakan pandangan dan keperluan masing-masing. Ini telah mendorong rundingan ke arah keputusan yang lebih inklusif dan saling menguntungkan dengan memberi ruang kepada dialog terbuka dan mendengar pandangan pihak lawan. Perundingan dapat membina dan menyelesaikan masalah yang lebih lestari dan juga realistik. Contohnya, semasa rundingan antara Malaysia dengan negara-negara Eropah, pendekatan komunikasi terbuka membolehkan wakil-wakil membincangkan isu-isu seperti kemampanan sebuah negara, cabaran dan kesediaan infrastruktur yang ada, akan menghasilkan strategi bersama yang lebih lagi efektif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Profesor Nik dan juga rakan-rakan yang menonton video pembincangan pada kali ini. Saya Nurhana binti Jamaluddin daripada nombor matrik 290213 akan meneruskan lagi sesi dan juga isu yang sangat penting dalam dunia diplomasi, urus niaga dan juga kerjasama antarabangsa, iaitu kepercayaan dan etika dalam komunikasi perundingan. Dalam pembincangan ringkas ni kita akan lihat 3 perkara utama, iaitu trust deficit, integriti dan juga kepentingan negara. Okey, yang pertama iaitu trust deficit ataupun defisit kepercayaan. Dia apabila berlaku pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan ni tidak lagi percaya antara satu sama lain. Jadi trust deficit ni boleh berlaku disebabkan sejarah pengkhianatan, kegagalan menunaikan janji ataupun perspektif negatif yang berurutan. Contohnya, dalam perundingan antara negara, trust deficit boleh mengakibatkan kegagalan mencapai kata sepakat sekaligus menggugat kestabilan politik dan juga negara. Yang kedua pula ialah integriti. Dalam komunikasi perundingan, integriti bermaksud kejujuran, ketulusan dan juga tanggungjawab moral seorang perunding. Tanpa integriti, sebarang perjanjian mungkin bersifat berat sebelah, tak adil ataupun mudah dimanipulasi. Jadi perunding yang beretika bukan sahaja menjaga reputasi dirinya tetapi juga institusi negara yang diwakilinya. Okey. Jadi yang ketiga pula ialah kepentingan negara. Dalam apa jua perundingan, seorang wakil atau perunding mestilah meletakkan kepentingan negara di hadapan tanpa mengabaikan hak pihak lain. Jadi nak jaga kepentingan negara ni perlu dilakukan dengan bijak, beretika dan tidak mengorbankan prinsip keadilan dan juga keamanan sejagat. Perunding yang berwibawa ialah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan sosial dan juga tanggungjawab global. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada etika dan kepentingan negara dalam komunikasi perundingan, ia bukan soal strategi tapi juga soal kepercayaan dan etika. Tanpa integriti, wujud trust deficit. Tanpa kepercayaan, perundingan gagal. Dan tanpa etika, kepentingan negara boleh tergadai. Jadi marilah kita sama-sama jadi perunding yang dipercayai, beretika dan setia pada prinsip-prinsip teori-teori yang telah diaplikasikan dalam komunikasi perundingan. Okay, baik, tadi kita dah lihat isu kepercayaan dan juga etika dalam komunikasi perundingan. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak atasi cabaran tu kalau kita salah seorang pegawai yang telah dipilih untuk membuat perundingan di dalam luar negara. Jadi first kita mestilah fasih dalam bahasa Inggeris, kerana English also known as a international language dekat luar sana.
Jadi setiap negara memang amalkan English as a second language. So jadi itu salah satunya cara untuk kita komunikasi dengan pihak luar. Okay, jadi nombor 2, kita harus menggunakan ayat yang lebih ringkas ataupun mudah untuk difahami. Bila saya cakap yang kata English as a second language, tak semua orang faham English yang terlampau complicated. Tambah pula bila English tu ada certain dialect yang kita memang tak faham. Okay, jadi yang nombor 3 pula, kita kena peka dengan komunikasi yang bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ni maksud dia macam gaya tubuh, pergerakan tubuh, ekspresi muka, riak muka dia, ataupun para bahasa tu macam masa cakap tadi, dialek dia, kita antonasi suara dia. Saya bagi contoh macam orang Japan. Orang Japan kalau dia bercakap, riak muka dia macam berkerut sedikit, tapi sebenarnya dia faham, cuma dia macam nak proses antara one to one communication tu. Jadi dia memang take time sikit. Jadi itulah salah satunya orang kata apa, cabaran yang kita dapat atasi. Balik juga kepada poin nombor 4 tadi. Jadi sekian itu sajalah saya punya bahagian. Sampai cepat saya teruskan dengan Encik Amir untuk membuat kesimpulan menyeluruh daripada video kami dan juga laporan tajuk kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada tugasan ini telah mendapati bahawa terdapat perbezaan budaya telah mempengaruhi hasil rundingan dan ia memerlukan pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, pendekatan komunikasi yang sesuai dapat mengurangkan salah faham dan meningkatkan kerjasama. Komunikasi lintas budaya juga bukan hanya penting untuk perkembangan, tetapi juga kejayaan perundingan. Pengalaman ini membentuk kemahiran profesional saya untuk masa hadapan, terutamanya dalam konteks antarabangsa. Menyesuaikan diri dengan norma budaya dan komunikasi membantu membina keyakinan serta hubungan positif. Okay, jadi sebagai penutup, komunikasi perundingan bukan sekadar proses pertukaran maklumat, tetapi merupakan seni membina kepercayaan, mempertahankan integriti dan juga memperjuangkan kepentingan bersama secara beretika. Dalam dunia yang semakin kompleks ni, perundingan yang berkesan memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi dan juga moral yang kukuh. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah dan atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang penyediaan pembentangan dan juga kelas kami sepanjang semester ini. Jadi diharapkan semua teori-teori dan juga definisi dapat diaplikasikan secara betul. Jadi terima kasih juga kepada semua yang sudi mendengar. Sekian, terima kasih.